Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada pensyarah kami bagi subjek GMGAJ 3033 Operasi Dasar Awam iaitu Dr. Nonida Mutsim. Kami dari grup IPO terdiri pada 4 orang ahli kumpulan iaitu saya sendiri Zuriati binti Muhammad, Nur Farisha Idrina, Nur Ain Syahida dan Nur Sheila. Pada kali ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk kumpulan iaitu masalah pembuangan sampah haram di kawasan perumahan dan kampung, dan dasar yang diwujudkan adalah dasar pengurusan sisa komuniti bersepadu DPSKB. Seterusnya dari sudut pengenalan pula, di sini saya akan menerangkan sedikit sebanyak pengenalan mengenai tajuk kita dan dasar apa yang kita wujudkan, di mana isu pembuangan sampah sangat kritikal di kalangan komuniti masyarakat kita pada masa kini, di mana pembuangan sampah haram di kawasan perumahan dan kampung semakin meruncing. Ianya bukan sahaja isu dari segi kebersihan, tetapi ianya adalah ancaman serius kepada kesihatan, persekitaran dan imej sesuatu kawasan itu. Kesan negatifnya adalah boleh merosakkan alam sekitar dan boleh dipulihkan tetapi agak sukar. Dan ancaman dari segi kesihatan di mana risiko penyakit yang sangat tinggi dan ketidakselesaan penduduk sekeliling. Manakala punca utama pembuangan sampah haram ini pula adalah daripada gabungan sikap masyarakat itu sendiri, infrastruktur yang ada dan faktor ekonomi. Dan kita boleh tengok dekat sini 4 punca utama dia adalah, yang pertama, sikap kurang yang bertanggungjawab, kekurangan kemudahan, kos pelupusan yang sangat tinggi yang tak mampu dicapai oleh setengah penduduk ataupun komuniti, dan kelemahan dari segi penguatkuasaan di mana tiada tindakan tegas yang konsisten dan pesalah tidak dikenakan hukuman yang setimpal dengan apa yang diorang telah buat dengan menjejaskan alam sekitar. Dan seterusnya, implikasi kesan yang serius kepada kesihatan dari sudut kesihatan awam pula adalah sampah haram ni dianya boleh mengancam kesihatan dan kualiti hidup secara menyeluruh di sesebuah kawasan yang berlakunya isu pembuangan sampah haram ni. Dan ianya boleh menyebabkan pembiakan vektor di mana tempat ideal nyamuk Aedes, risiko denggi, Zika cepat merebak daripada punca daripada isu pembuangan sampah haram ni. Dan pencemaran dari segi alam sekitar, tanah, air terjejas, kualiti sumber air turut terjejas, dan akhirnya menjadi beban kepada sistem kesihatan dan peningkatan kes di hospital akibat penyakit bawaan air dan vektor ni semakin meningkat. Seterusnya, kesan kepada ekonomi dan imej di sebuah kawasan itu pula adalah masalah sampah haram ini boleh merosakkan estetika, nilai estetika, dan memberi kesan ekonomi, terjejasnya kesan ekonomi dalam jangka masa yang panjang. Dan dari sudut kesan ekonomi dan imej pula ni, imej menjadi imej sesebuah kawasan itu dipandang negatif daripada masyarakat sekeliling ataupun daripada pelancong-pelancong luar yang datang ke negara kita. Kawasan yang kotor, tidak terurus, memberi persepsi buruk kepada yang saya telah cakap tadi, kepada pelancong-pelancong luar yang melancong di negara kita, dan penurunan ianya boleh menyebabkan penurunan nilai hartanah pada masa sekarang ataupun pada masa yang akan datang, di mana faktor kebersihan boleh mampu menjejaskan harga dan daya tarikan di sesebuah tanah yang dibangunkan untuk kediaman sesebuah kediaman itu, dan gangguan harian di mana ianya boleh mengganggu gangguan kehidupan harian penduduk dan kesejahteraan komuniti yang ada di kawasan tersebut. Dan di sini kita telah mewujudkan satu dasar baru, di mana dasar pengurusan sisa komuniti bersepadu DPSKB untuk singkatan dia adalah satu dikatakan boleh mempunyai pendekatan secara menyeluruh dan bersepadu diperlukan untuk menangani
punca-punca masalah dan isu-isu disebabkan sisa pembuangan sampah haram ini. Dan kita boleh tengok dekat sini keperluan dasar baru ini adalah sangat penting bagi menangani isu pembuangan sampah haram, pembentukan sistem pengurusan komuniti yang lebih baik dan kesejahteraan yang mampan. Di mana DPSKB ini bukan sahaja penyelesaian dalam jangka masa yang pendek, malah ianya boleh membantu penyelesaian jangka masa yang panjang dan berterusan, di mana ianya berteraskan pembangunan lestari dan kesejahteraan masyarakat yang ada. Seterusnya kita tengok pada matlamat dasar yang kita tubuhkan, iaitu DPSKB, di mana matlamat ini adalah untuk membentuk sistem pengurusan sisa yang lebih bersih, mampan dan inklusif. Apa yang dikatakan membentuk sistem pengurusan yang bersih, mampan dan inklusif ini adalah dari sudut sistem yang bersih boleh mengatasi masalah sampah haram secara sistematik. Manakala dari sudut pengurusan mampan pula, ianya boleh memastikan kelestarian alam sekitar dalam masa jangka yang panjang. Dan komuniti yang inklusif pula, dianya boleh melibatkan komuniti sebagai ejen utama kebersihan yang berlaku dan yang akan dijalankan. Dan di sini kita boleh tengok objektif yang utama, antara objektifnya adalah mampu mengurangkan pembuangan haram. Objektif ini adalah muncul dari dasar yang telah kita wujudkan, dan ianya menghapus tabiat yang tidak bertanggungjawab melalui pendidikan yang berterusan mengenai alam sekitar dan kemudahan yang lebih baik. Dan ianya juga, objektif ini adalah mampu menyediakan tong sampah yang mudah diakses di seluruh kawasan dengan cara menyediakan kemudahan yang mencukupi, dan penguatkuasaan perlu diperkukuh. Tindakan sewajarnya akan dikenakan sebagai langkah pencegahan kepada individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Manakala objektif yang kedua dan yang ketiga, kita boleh tengok memperkasa. Objektif yang kedua dia adalah memperkasa komuniti, dan objektif yang ketiga adalah penguatkuasaan PBT, di mana ianya melibatkan masyarakat secara aktif dan memastikan tindakan pihak berkuasa secara konsisten. Dan kedua-dua objektif ini adalah mempunyai peranan komuniti, iaitu penglibatan aktif dalam pengasingan sampah, kita semula dan gotong royong di dalam kalangan komuniti yang terlibat. Dan ianya boleh membina budaya yang prihatin, di mana meningkatkan rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap alam sekitar dalam kalangan penduduk. Dan dari segi teknologi pengawasan dia pula, objektif ini adalah penggunaan CCTV di kawasan hotspot, di mana di kawasan pembuangan sampah. Dan di sini kita boleh, dengan cara ini kita boleh mengetahui siapa yang tidak bertanggungjawab, apa punca sisa pembuangan sampah haram ini. Dan yang keempat dia adalah objektif ini boleh memperkasakan, boleh memberi kerjasama yang erat, pengukuhan kerjasama antara PBT, polis dan pegawai kebersihan untuk tindakan yang segera. Dan ianya berkait rapat dengan teknologi pengawasan tadi. Apabila kita meletakkan CCTV di sesuatu kawasan, kita boleh mengetahui apa punca tindakan perkara ini berlaku, masalah ini berlaku, isu cabaran ini berlaku, dan perlunya kerjasama yang erat untuk mengukuhkan, untuk mewujudkan pengukuhan antara PBT, polis dan pegawai yang terlibat dari untuk kebersihan bagi tindakan yang segera diambil kepada individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Dan seterusnya, objektif yang seterusnya adalah dengan adanya dasar yang diwujudkan, kita boleh melindungi alam sekitar dan kesihatan awam, di mana pendekatan holistik DPSKB meningkatkan kualiti hidup dan
daya komuniti, daya tahan komuniti itu sendiri, di mana kalau kita boleh tengok di slide yang saya ada sekarang, kualiti hidup boleh dipertingkatkan 100% melalui persekitaran yang bersih dan terurus, di mana dari segi pengurangan risiko penyakit pula ianya boleh membantu 90% mengurangkan risiko penyakit bawaan vektor seperti denggi secara signifikan, dan 100% boleh membantu kelestarian jangka masa yang panjang bagi membentuk budaya pengurusan sisa yang bertanggungjawab dan mampan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Saya Ain Syahidah binti Muhammad Isa, nombor matrik 283984. Saya akan bentangkan tajuk kumpulan saya iaitu masalah pembuangan sampah haram di kawasan perumahan dan kampung, dasar pengurusan sisa komuniti bersepadu. Okey, analisis pihak berkepentingan. Yang pertama, PBT, Majlis Pembandaran Daerah, iaitu pelaksana utama dasar bertanggungjawab merancang, memantau dan menguatkuasakan pengurusan sisa komuniti di kawasan pentadbiran. Yang kedua iaitu penduduk dan komuniti setempat, pengguna sistem dan pemegang tanggungjawab bersama dalam menjaga kebersihan serta mengamalkan pembuangan sisa secara betul. Yang ketiga, kerajaan negeri dan Kementerian Alam Sekitar, pembuat dasar dan penyedia bajet bagi pelaksanaan dasar ini menyelaras dasar antara agensi serta memantau keberkesanan pelaksanaannya. Yang keempat, syarikat pengurusan sisa, contohnya Alam Flora lah, menjalankan kerja pengumpulan, pengangkutan, pelupusan sisa pepejal mengikut piawai yang ditetapkan oleh PBT. Yang kelima, NGO Alam Sekitar menjalankan kempen kesedaran pendidikan komuniti terhadap amalan pengurusan sisa lestari. Yang akhir sekali iaitu pemimpin komuniti JKKK atau ketua kampung bertindak sebagai penghubung serta PBT dan penduduk menyelaras aktiviti gotong royong serta menggalakkan pemantauan dasar. Okey, seterusnya cadangan pelaksanaan dasar. Yang pertama, agensi terlibat pihak berkuasa tempatan PBT merupakan pelaksanaan utama dasar dan bertanggungjawab dalam memastikan segala aktiviti pengurusan sisa komuniti berjalan dengan lancar. Mereka akan menguatkuasa undang-undang kecil, merancang sistem kutipan sisa dan memastikan pembuangan sampah haram dapat dikawal. PBT juga akan mengadakan pemantauan berkala dan melaksanakan kempen kebersihan awam di kawasan perumahan dan kampung. Kementerian Alam Sekitar dan Air iaitu KASA. Kementerian ini berperanan sebagai penyelaras dasar dan penyedia bajet utama bagi pelaksanaan dasar ini di seluruh negara. Ia memastikan pelaksanaan dasar di setiap negeri dan PBT berada pada tahap seragam serta menyalurkan peruntukan bagi penyediaan kemudahan seperti pusat kita semula dan infrastruktur kutipan sisa. Selain itu, kementerian turut memantau keberkesanan pelaksanaan dasar melalui laporan tahunan dan audit prestasi. Syarikat konsesi, contohnya Alam Flora Sdn Bhd lah. Syarikat pengurusan sisa memainkan peranan penting dalam kerja kutipan, pengangkutan dan pelupusan sisa pepejal. Mereka perlu memastikan operasi dijalankan secara efisien dan mengikut piawai yang ditetapkan oleh PBT. Syarikat ini juga digalakkan untuk terlibat dalam kempen pendidikan awal mengenai kitar semula dan amalan 3R di komuniti setempat. JKKK dan Ketua Kampung. Pemimpin komuniti seperti JKK dan Ketua Kampung berfungsi sebagai penghubung antara PBT dan penduduk tempatan. Mereka menyelaras aktiviti gotong royong, program kebersihan kampung dan menggalakkan penduduk supaya melaporkan kes pembuangan sampah haram. Mereka juga berperanan
dalam memupuk kesedaran masyarakat serta menggerakkan komuniti untuk mematuhi dasar ini di peringkat akar umbi. Okey, akhir sekali, NGO alam sekitar bertindak sebagai rakan strategi kepada kerajaan dan PBT dalam melaksanakan kempen kesedaran awam, pendidikan komuniti dan program advokasi alam sekitar. Mereka membantu menyebarkan maklumat mengenai kepentingan pengurusan sisa yang betul serta menjadi pengatara dalam mengeratkan sokongan masyarakat terhadap pelaksanaan dasar ini. Okey, tajuk berikutnya, sumber diperlukan. Bajet daripada kerajaan negeri dan persekutuan. Dana diperlukan bagi membiayai pelaksanaan dasar termasuk kos logistik, infrastruktur, kempen, kesedaran dan latihan komuniti. Peruntukan ini juga digunakan untuk penyelenggaraan kemudahan serta pembangunan pusat kitar semula di kawasan perumahan dan kampung. Seterusnya, kenderaan kutipan sisa dan tong sampah besar. Kenderaan kutipan sisa diperlukan bagi memastikan operasi kutipan dijalankan secara berkala dan menyeluruh. Tong sampah besar perlu diletakkan di lokasi strategi seperti pasar, kawasan perumahan padat dan pintu masuk kampung bagi mengelakkan pembuangan sampah haram di kawasan tersebut. Sistem pemantauan CCTV. Pemasangan CCTV di kawasan berisiko tinggi seperti tapak kosong, laluan belakang rumah dan tepi sungai bertujuan untuk memantau aktiviti pembuangan sampah haram. Langkah ini membantu pihak berkuasa mengenal pasti pesalah dan mengambil tindakan penguatkuasaan dengan lebih berkesan. Selain itu ialah pusat kitar semula komuniti, iaitu penubuhan pusat kitar semula di setiap taman atau kampung dapat menggalakkan penduduk mempraktikkan amalan 3R di samping menjana ekonomi kecil kepada komuniti melalui jualan bahan kitar semula. Pusat ini juga boleh dijadikan tempat aktiviti pendidikan alam sekitar. Okey, yang tajuk akhir sekali, tenaga kerja terlatih, pegawai lapangan, petugas kutipan sisa dan sukarelawan komuniti perlu diberikan latihan teknikal dan kemahiran komunikasi bagi melaksanakan tugas dengan lebih berkesan. Latihan ini termasuk aspek pengurusan sisa, pemantauan kawasan serta pendekatan pendidikan kepada masyarakat. Tempoh masa pelaksanaan terbagi kepada 3, iaitu yang pertama, fasa perintis 1 hingga 2 tahun. Fasa awal dilaksanakan di kawasan fokus seperti taman perumahan padat dan kampung terpilih yang sering berdepan isu pembuangan sampah haram. Matlamat utama fasa ini adalah untuk menguji keberkesanan pelan pelaksanaan dasar serta mengenal pasti cabaran awal yang mungkin timbul. Okey, selepas itu pelaksanaan penuh dalam 5 tahun. Selepas fasa perintis berjaya, dasar ini akan diperluas ke seluruh kawasan perumahan dan kampung di bawah seliaan PBT. Fasa ini akan melibatkan pembangunan kemudahan tambahan seperti pusat kitar semula, kempen besar-besaran dan pengukuhan penguatkuasaan undang-undang. Yang terakhir sekali ialah penilaian tahunan. Setiap tahun, pelaksanaan dasar akan dinilai bagi menambah baik mekanisme pelaksanaan dan menilai keberkesanan program. Penilaian ini penting bagi memastikan matlamat dasar ini tercapai, iaitu mengurangkan pembuangan sampah haram dan meningkatkan tahap kebersihan komuniti. Sekian saja pembentangan daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nursila binti Muhammad Ishak, nombor matrik 284151. Saya akan membentangkan bahagian strategi pelaksanaan dan pengawasan bagi dasar pengurusan sistem komuniti bersepadu atau DPSKB. Okey, pertama sekali antara
Strategi utama ialah penyediaan tong sampah besar dan pusat pengumpulan sampah sementara di setiap komuniti. Langkah ini dapat membantu mengurangkan pembuangan sampah haram serta memudahkan proses kutipan sisa oleh pihak berkuasa tempatan. Bagi seterusnya, penguasaan undang-undang dan pemantauan ketat juga amatlah penting. Pemasangan CCTV di setiap kawasan hotspot serta pelaksanaan denda yang lebih tinggi mampu menakutkan individu daripada terus melanggar peraturan. Selain itu, kempen kesedaran berterusan perlu dijalankan melalui sekolah, NGO dan media sosial bagi membentuk sikap masyarakat yang lebih bertanggungjawab terhadap kebersihan. Untuk menggalakkan penyertaan komuniti, program insentif seperti rebat cukai pintu atau kupon barangan boleh diberikan kepada keluarga yang aktif menjalankan aktiviti kita semula. Akhir sekali, penubuhan jawatan kuasa pemantau di PSKB yang terdiri daripada wakil PBT, komuniti dan NGO akan memastikan pelaksanaan dasar ini berjalan secara telus dan berkesan. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai potensi, cabaran dan risiko pelaksanaan dasar ini. Antara cabaran utama iaitu kekurangan bajet dan kelewatan pemindahan kemudahan. Kekangan keuangan sering menjadi punca kelewatan pelaksanaan inisiatif kebersihan di kawasan perumahan dan kampung. Cabaran kedua ialah sikap penduduk yang masih tak peduli. Walaupun kemudahan telah disediakan, masih terdapat segelintir masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan sukar untuk diubah. Ketiga iaitu kekurangan tenaga. Penguatkuasa PBT juga menjadi masalah kerana bilangan pegawai yang sedikit menyukarkan pemantauan menyeluruh di setiap kawasan. Selain itu, risiko vandalisme seperti kerosakan tong sampah dan kecurian CCTV boleh menyebabkan kos penyelenggaraan meningkat dan menjejaskan keberkesanan sistem pemantauan. Akhir sekali, faktor politik tempatan juga berpotensi menjejaskan pelaksanaan dasar apabila isu pengurusan sisa ini dijadikan bahan politik. Menyebabkan kelulusan dan pelaksanaan program menjadi tidak konsisten. Oleh itu, semua cabaran ini perlu diurus dengan baik agar matlamat utama di PBSKB untuk mewujudkan komuniti yang bersih dan lestari dapat dicapai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Farisha Edina binti Muhammad Her, nombor matrik 283871. Okey, saya akan membentangkan untuk slide pertama ini iaitu berkaitan dengan petunjuk kejayaan dasar, iaitu petunjuk kejayaan ini berfungsi sebagai ukuran utama bagi menilai sejauh mana dasar pengurusan sisa komuniti bersepadu iaitu DPSKB iaitu berjaya dilaksanakan di kawasan perumahan dan kampung. Salah satu petunjuk yang paling penting ialah pengurangan laporan pembuangan sampah haram sekurang-kurangnya 50% dalam tempoh 3 tahun pertama pelaksanaan dasar itu. Apabila jumlah aduan atau laporan semakin berkurang, ini bermaksud tindakan penguasaan, kempen kesedaran serta kemudahan yang disediakan telah mencapai sasaran. Selain itu, peningkatan kadar kita semula komuniti juga dijadikan ukuran penting. Peningkatan kadar kita semula menandakan masyarakat semakin memahami kepentingan menjaga alam sekitar dan mengamalkan gaya hidup lestari. Melalui pelaksanaan program seperti kempen 3R, reduce, reuse, recycle serta pemisahan sisa di punca kadar kita semula dijangka meningkat setiap tahun jika dasar ini dilaksanakan secara menyeluruh dan berterusan. Okey, baik. Untuk slide yang kedua ni, kita akan lihat petunjuk kejayaan dari aspek sosial dan kualiti hidup masyarakat. Kepuasan penduduk merupakan antara petunjuk utama dalam menilai keberkesanan dasar. Kajian sosial selidik kajian soal selidik dijalankan bagi menilai tahap kebersihan kawasan perumahan, pengurusan sisa domestik, keberkesanan kutipan sampah serta keindahan persekitaran. Apabila tahap kepuasan penduduk ini meningkat, ini menunjukkan dasar tersebut bukan sahaja berkesan dari segi teknikal tapi turut membawa kepada kesan yang positif kepada kesejahteraan hidup rakyat.
hidup masyarakat itulah. Seterusnya dari segi mekanisme penilaian dasar, pihak berkuasa tempatan atau PBT akan menyediakan laporan suku yang pertama, suku tahunan. Dalam laporan ini dia akan nyatakan jumlah sisa pepejal yang dikutip, kawasan yang dikenal pasti yang mempunyai aktiviti pembuangan haram, tindakan penguatkuasaan yang diambil serta prestasi kempen kesedaran. Melalui laporan ini, prestasi setiap kawasan boleh dibandingkan dan kelemahan yang dikenal pasti boleh diperbaiki bagi memastikan pelaksanaan dasar ini berjalan dengan lancar dan berkesan. Okey, untuk slide yang ketiga ni pula, saya akan jelaskan tentang audit bebas, kajian komuniti dan analisis kos faedah. Audit bebas ni amat penting bagi memastikan pelaksanaan dasar ni dilakukan dengan telus dan berintegriti. Audit ini biasanya dijalankan oleh pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO atau agensi kerajaan seperti Jabatan Alam Sekitar dan Suruhanjaya Audit Negara. Melalui audit ini, kelemahan dalam pelaporan dan pengurusan dana dapat dikenal pasti sekaligus dapat memastikan sumber kewangan digunakan dengan lebih berkesan. Selain itu, kajian kepuasan komuniti juga dijalankan setiap tahun untuk menilai tahap penerimaan masyarakat terhadap pelaksanaan dasar. Kajian ini membantu PBT mengenal pasti keperluan sebenar komuniti. Contohnya, sama ada perlu menambah tong sampah ke, meningkatkan kekerapan kutipan sisa ke, atau memperluaskan kawasan persekitaran mula tu. Okey, akhir sekali penilaian kos faedah selepas 5 tahun, pelaksanaan dasar turut dijalankan bagi menilai sama ada dasar ini benar-benar berkesan dari sudut ekonomi dan sosial. Jika hasilnya positif, DPSKP boleh dijadikan model rujukan untuk dilaksanakan di kawasan lain pada masa hadapan. Okey, untuk slide yang terakhir untuk saya iaitu kesimpulan, saya ingin rumuskan iaitu keseluruhan pelaksanaan dasar pengurusan sisa komuniti bersepadu atau DPSKB. Secara keseluruhannya, dasar ini amat penting dalam menangani masalah pembuangan sampah haram di kawasan perumahan dan kampung. Ia bukan sahaja memperkukuhkan sistem pengurusan sisa pepejal tetapi juga membina kesedaran kepada masyarakat iaitu supaya mereka bertanggungjawab bersama. Itu. Okey, dalam bersama kejayaan pelaksanaan dasar ni sebenarnya bergantung kepada kerjasama semua pihak. Pihak berkuasa tempatan sebagai penggerak utama, komuniti sebagai pelaksanaan di akar umbi, manakala NGO sebagai penyampai kesedaran dan pemantau. Manakala untuk pihak swasta pula dia sebagai penyokong dari segi teknologi dan kewangan. Walaupun dasar ini berdepan pelbagai cabaran seperti kekurangan kewangan, tahap kesedaran masyarakat yang masih rendah dan penguasaan yang kurang konsisten, cabaran ini boleh diatasi dengan perancangan strategik dan pemantauan berterusan. Apabila DPSKB ini dilaksanakan dengan baik, hasilnya dapat dilihat melalui pembentukan komuniti yang lebih bersih, sihat dan sejahtera. Kawasan yang bebas daripada pembuangan sampah haram bukan sahaja meningkatkan imej tempat tinggal, tapi juga ia menyumbang kepada kesejahteraan sosial serta kelestarian alam sekitar. Jadi secara ringkasnya, kejayaan di PSKP ni sangat bergantung kepada komitmen daripada semua pihak. Jika semua bekerjasama, tak mustahillah kita dapat membentuk masyarakat yang bertanggungjawab terhadap kebersihan dan alam sekitar. Okey, sekian untuk bahagian saya. Semoga pelaksanaan PSKP ini dapat menjadi langkah berkesan dalam membentuk komuniti yang lebih bersih, sihat dan lestari. Sekian, terima kasih.